Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk perkongsian kali ini nak cakap tentang lensa, straight to the point lah. Sebelum ni dah banyak dah saya cakap tentang lensa ni, terutamanya kit lens. Tapi kali ni lebih kepada lensa yang cukup lah kita beli satu lensa ni dan dah boleh cover kebanyakan subjek lah. Daripada event, wedding pun boleh, sampailah kepada sukan. Sukan basic-basic lah sukan. So, kebanyakan kamera ni kalau dia datang dengan lensa kit lens ni biasanya daripada 1650 lah. Yang banyak saya tengok lah 1650 macam tu lah. 1650 tu macam yang kalau yang dulu zaman filem dulu 2005 saya beli ni 1870. 1870 ni pun dah cukup dah saya cover wedding kan. Memang boleh sebenarnya 50mm pun dah cukup dah. Tapi ruang untuk kita berkreativiti tu kurang sikit lah. Cuma macam tu kan. Pasal contohlah kalau kita ni untuk wedding kalau kita ambil gambar pengantin datang pelamin kan, kita duduk jauh kan, kita boleh zoom 70 kan, dia agak kecil lah, subjek tu jadi kecil kan, dia tak menarik kan. Okey, lens yang saya saja ni zaman sekarang ni adalah pasal dah ada banyak pilihan, 16-300mm dan juga 18-300mm. Mungkin akan datang boleh daripada 16 tu boleh pergi sampai 500 kan, tapi range ni dah cukup bagus lah. 16 tu wide, dia boleh pergi sampai 300, 18 pun wide, dia boleh pergi sampai 300. Maksudnya antara range tu lah kan. Kalau ada contoh ada yang lain tu mungkin dalam sampai 200mm tapi kalau boleh sampai 300 lagi cantik lah. Sebab apa bila kita ada satu lens dah tak perlu nak tukar-tukar lens dah. 16 tu dah cukup wide, 300 tu dah kira jauh sangat dah tu kan. Dah memang kalau kita daripada dalam dewan badminton ke, contoh kalau orang buat majlis kahwin atau event kan, daripada belakang pentas tu kita dah boleh close up subjek kita dah. Dan benda ni, lens ni bukan untuk hobi saja kan. Contohlah macam kalau kita nak beli untuk sekolah kita ke, college kita ke, jabatan ke, ataupun community kita kan yang ada bajet nak beli lens untuk cover event tu kan, mungkin persatuan penduduk ke ada kan, dah cukup dah benda tu. Dan mungkin ada yang kata mahal juga lens tu kan. Memang betul mahal, tapi taklah semahal sangat macam dulu kan. Dia ada kekurangan dia adalah aperture dia kecil lah. Maksudnya dia bukannya aperture f2.8 macam tu. Biasanya kalau kita zoom 300 dia boleh pergi 5.6 ataupun 6.3 Tapi jangan risau pasal kualiti sensor sekarang ni untuk low light. Kalau kita naikkan sampai 10,000, 6,000 dah okey lah, boleh pakai lah. Lagipun kebanyakan sekarang ni kita nak untuk sosial media aja kan, nak buat album dalam sosial media, nak post di IG, di TikTok, di Facebook kan, di thread ke, kalau ada kan, Twitter kan, dah cukup dah benda tu. Dan memang kebanyakan orang memang nak tengok dekat situ pun kan. Jarang lah orang nak pergi beli buku ke majalah kan, memang jarang lah benda-benda macam tu kan. Dan kalau pun nak buat buku tahunan ke apa kan, takat nak print besar-besar ni kan, jangan risau lah gambar tu, noise dia tak berapa nak nampak sangat lah. Orang bukan nak tengok pakai kanta So dipendekkan cerita, kesimpulan dia, carilah lensa macam tu. Macam sekolah kan, kadang-kadang dia ada event perhimpunan bulanan ataupun perhimpunan harian tu memang ada. Mungkin ada special event, ada setiap bulan tu ada special event yang perlu kita rakam kan, yang memerlukan kita ambil close up penceramah ke, speaker dengan jarak headshot ataupun separuh body kan. 300mm tu dah cantik dah. Kadang-kadang ada hari sukan kan, hari sukan kita dah ada 300mm kan, so tak perlu nak beli lensa lain lah. Memang betul kita boleh je pakai kit lens apa semua kan, tapi kalau kita ada lensa tu, hasil gambar tu lebih menarik lah. Terutamanya membebitkan gambar yang ada emosi kan, kita perlu beli close up. Dan kalau dulu ni dulu sikit lah kan, zaman tak banyak pilihan ni, biasanya ke fotografer press lah terutamanya, dia akan ada dua lens ni, wajib bawa. Mana-mana dia pergi pun kalau SMA biasanya dia akan wajib bawa dua lens ni. Event biasalah cover plasman di hotel ke, di luar kan, 24-70 dan 70-200mm. Dah cukup dah benda tu. Dia nak wide dia pakai 24-70, kalau dia nak zoom dia pakai 70-200. Tapi sekarang ni pasal dah ada pilihan, ada juga yang fotografer yang bawa itulah lensa 24-200mm. Ini yang kalau full frame lah. Dan sekarang ni kalau yang guna APS-C tu mungkin dia pakai 18-300 ataupun 16-300mm. So jadi satu lens tu dah senang dah, tak perlu dia nak tukar-tukar lens kan. Kalau dari dua body tu lain lah. Jadi benda tu memudahkan kerja. Dan lagi pun macam saya beritahu lah tadi kan, kalau untuk sosial media je apa nak pening kepala sangat kan. Okay lah, kalau ada masih lagi tak clear boleh tanya di ruang komen lah. Lagipun topik dah beberapa kali dah saya buat. Okay, sampai jumpa lagi.